Okey, untuk bahasa Melayu, kita tengok kat sini contoh buku teks tahun 6. Kemahiran mendengar dan bertutur di kelas. Okey, katakan ini pembelajaran saya hari Isnin. Kemahiran mendengar dan bertutur. Bertutur macam mana? Cikgu tanya soalan. Macam mana awak bertutur? Saya jawab soalan. Okay, bagaimana relatekan dia dengan Google Doc tadi? Kita akan minta murid buka Google Doc. Okay, jadi paparan yang baru buka, dia akan adalah paparan seperti ini kan. Kita tak nak ajar template. Murid saya akan ajar from scratch. Jadi biar dia nampak satu kertas putih. Okay, klik blank. Dia akan nampak kat sini apa yang murid perlu fokus dahulu. First, kita ajar dia tajuk. Macam kita ajar tadi. Tajuk kita apa tadi? Waktu BM tadi tu kan. Tajuk. Dia ingat tak tadi? Kita hari Isnin, ni contohnya hari Selasa. Kita jadual hari Selasa semua ke makmal. Kita nak refresh. Sebab ini tadi adalah mendengar dan tutur. Ni kita nak pula lah dia kemahiran yang seterusnya kan. Okay, jadi kita tanya. Untitled dokumen tu tukarkan tajuk kepada yang kamu belajar semalam. Okay, dia pun types. So kita dah nampak dekat situ. Kita tak say bahawa murid kita telah ingat yang semalam dia berjaya mendengar apa yang kita atau saya atau rakan-rakan dia sampaikan semalam kan. Kita ajar pula yang ada tab-tab yang banyak tu kita suruh ditutup semua tu kan. Okey, ni tutup kan, nampak tak arrow ni, ketepikan macam tu. Jadi kita ajarlah apa yang kita nak masukkan. Macam tadi contohnya saya nak dia fokus kepada penghasilan ini. Kita nak dihasilkan. Kita bukan dia nak type banyak-banyak karangan. Kita nak masukkan tajuk-tajuk tu. Isi-isi penting. Isi penting banyak sangat dalam buku teks ataupun baharukan. Jadi mereka kurang membaca, jadi kita ingatkan dia balik. Kat sini kita nak dia refresh balik lah kan. Okay, jadi saya kat sini saya fokus. Nak buat yang ini tau. Semalam semalam kita belajar obesity cikgu. Okay, baiklah, jom. Kita nak buat. Saya tak nak susahkan diri saya dan saya tak nak murid saya menyusahkan saya. Jadi saya tukar. Tadi kita nampak bulat-bulat, kita suka sebab diorang baru belajar doc kan. Jadi kita cakap, okay, pergi dekat insert. Kan dia akan soalan bertanya, macam mana nak masuk cikgu ni? Jadi kita ajarkan dia, kita masukkan pergi insert. Semua orang akan pergi. Dapat semua. Okey, jom kita pergi nak insert apa. Okey, kita kata sekarang ni cikgu tak nak guna bulat-bulat. Kita nak buatkan satu jadual. Kan, jadual petak sebab lebih mudah. Bila petak ni dia akan ikut one by one, petak by petak lah kan. Kita ajar dia cara buat macam ni kan. Okey, dah buat blok macam tu. Okey, dah buat macam tu, dia relate pada buku teks. Okey, kalau yang tanya buku teks digital ke buku teks maujud, saya tak bagi murid saya bawa satu pun bahan maujud. Saya akan memang kata okey, kita pergi delima buka buku teks dalam delima. Okey, kalau murid tahun 6, buku teks delima dia kena download. Jadi susah. Jadi cikgu kena gunakan alternatif lain. Cikgu ajar murid kita cari buku teks menggunakan sumber-sumber luar lah. Itu maksudnya sumber luar pun diperlukan untuk kita cantikkan lagi cara kita mengajar lah macam tu kan. Okey, macam saya sendiri senang juga sebab saya ada AnyFlip, saya ada cikgulinzat.com, saya akan pergi gerobok ilmu cari buku teks. Semua pergi kat situ sebab flip. Okey, jadi bahan semuanya adalah bahan digital. Okey, jadi murid akan semak. Kejap dia macam ni tau. Kejap klik sana, kejap klik sini. Biarkan dia susah cikgu sebab dia akan membaca. Kalau dia macam alah kenapa kita buatlah sebelah-sebelah macam ni. Dia akan menyalin je ya cikgu. Saya memang suka menyusahkan murid saya. Macam gitu. Jadi kita akan dia kena teroka sendiri cikgu Zee, cikgu Lin. Kita nak dia tahu. Okey, di atas ni kenapa dia kata ada tajuk. Jadi kita ajar highlight semua, right click pada mouse, kita akan ajar murid tu. Sebab tadi semalam kita mendengar juga, hari ni mendengar bertutur. Waktu tu kita tanya, cikgu klik apa tadi? Dia macam tu. Cikgu yang mana? Kita boleh nampak dah. Kat mana murid-murid kita yang murid A, excellent, murid B, dia macam brilliant, C, dia macam C apa, cemerlang, kita campur-campur lah kan. Sekarang dunia campur-campur, mix and match. Kita ajar must shell tu apa, kita akan nampak merentas kurikulum tau. Dekat situ BM ada BI. Dah nampak bahagian ruang ni adalah ruang apa, kita feedback murid. Ruang tajuk, apa tajuk dia? Jadi kita masukkan saja tajuk. Punca obesity. Satu dah pentaksiran. Dia ingat dah semalam kan. Menyenangkan kerja kita. Okey, apa punca obesity dia ingat balik. Dia recall. Ada murid yang recall dia punya semalam dan ada murid dia akan buka buku teks digital tadi.
kita boleh ajar dia membaca balik. Dia baca sebab, okay, siapa dapat saya akan bagi extra. Siapa dapat, kelas saya sebelum selalunya dia macam ni, saya akan give and take dengan murid saya. Awak dapat banyak, awak boleh siap lepas ni boleh tengok apa saja yang ada dalam delima. Cepat dia siap. Macam tu. Jadi akan buka lah kes isikan. Dari kat sini kita akan buat berpusatkan murid, mereka boleh duduk bincang. Okay. Saya tak halang dia tengok, buka tab baru untuk Google, saya tak halang. Sebab kenapa? Memang itulah cara murid itu mencari ilmu. Yang ini kita ada rumusan kan, murid boleh buatlah. Kan macam ni selalunya kita imlakkan ke, type ke, terpulang pada cikgu, kita akan tengok. Yang penting tadi objektif saya adalah untuk murid itu ingat apa punca obesiti. Yang ini sebagai bonus, bergantung pada masa cikgu lah. Kalau panjang lagi masa tu, teruskanlah. Jadi bila dah macam mana dia nak hantar kepada cikgu, kita hantar dia pula dengan cara share saja dokumen itu. Hantar, ingat tak email cikgu? Suruh dia hantar kat kita. Sebab kat sini saya nak relatekan dia hantar email kan. Macam mana nak tengok email kan? Sebab suruh saya hantarkan pada email saya dan saya akan dapat notification. Saya akan tunjuklah murid dekat mana. Jadi pembelajaran secara tidak langsung, ajar email, ajar itu. Jadi kan, jadi dia macam semua. Jadi kita ajar dia macam ni. Ini kalau guna Google Doc.